Zuhur ada berapa waktu? 5 dia. Zuhur ada 5 waktu. Ni bukan waktu semayang 5 waktu, itu lain. Ni tiap-tiap waktu tu ada waktu. Zuhur waktu pertama masuk azan kita semayang, itu dia panggil waktu fadilah, waktu yang banyak kelebihan dia. Tolak jauh sikit dia panggil waktu apa dia panggil? Jawaz, waktu harus. Ya. Kemudian waktu karahah. Waktu karahah ni dia semayang ngam-ngam zuhur. Dia salam je orang pombang asar. Mana cukup-cukup saya sih, itu waktu tu sah lagi makruh. Kemudian waktu tahrim. Waktu tahrim yang ini mengeluarkan waktu semayang daripada waktu walaupun sikit. Dia semayang tadi dapat 3 rakaat. Masuk rakaat 4 awal nabang asar. Maka semayang dia tu hukum dia adalah haram kalau disengajakan. Satu. Kemudian kedua dia jadi qada atau ada, dia tengok dapat tak serakaat. Kalau dia dapat serakaat, semayang dia tadi hukum dia haram sebab dia tak masuk ke semua, tapi semayang tu jadi ada sebab dapat 1 rakaat. Rakaat kedua ketiga tu diulang berdasarkan hadis Nabi, man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subah. Siapa dapat 1 rakaat subuh, bermakna dia dapat subuh tu. Mana subuh tu dikira ada, bukan qada. Kalau tak dapat serakaat, dia berakaat pertama berokok, on dah bang waktu lain, maka semayang tu haram hukum dia, lagi dibertukar jadi qada. Ya, itu kaedah yang letak oleh ulama fiqh berdasar hadis ini.